Assalamualaikum. Okay geng, so hari ni nak review dekat apa Matchbox Scania XT Fire Truck Camion de Pompiers. Nak sebut payah kan. Tapi aku beritahu dekat hampa kan, Matchbox ni dia tak ada fantasi, tapi dia ada kereta yang kurang demand lah. Contoh dia macam ni lah, lori Scania ni. Tapi aku minat lori Scania ni sebab dia memang real car. Dia tak ada fantasi untuk Matchbox ni. Masa aku duk pilih-pilih kan Matchbox punya kereta kan, aku tengok kereta ni, lori ni, smart pula. Dah macam kereta bomba Malaysia colour dia. Scania buat tu ada logo Matchbox. Tapi lawa lah detail dia walaupun bukan fantasi kan. Detail atas dia memang cantik lah. Senang cerita, pecah ni. Bukan bulu kucing. Tapi depan dia pun boleh tengok. Livery dia pun cantik untuk Matchbox Scania XT Fire Truck ni. Aku tak pasti Matchbox ST Fire Truck ni memang betul-betul wujud dekat Malaysia ataupun luar Malaysia. Tapi aku beli ni sebab dia punya detail lah. Detail dia cantik sangat. Lawa. Atas dia tak tahu boleh buka ke tak belakang ni. Tapi memang cantik lah, macam boleh buka belakang ni. Tapi aku tak mau kereka lah. Sebab aku nak buat gantung. Aku menikmati daripada dalam kotak lah. Okay, so siapa nak beli Matchbox Scania ST Fire Truck ni, aku tak link atas ni, apa boleh beli kat situ lah. Dia kurang demand tapi bagi aku lawa lah. Dia punya detail. Nak buat collection tu boleh sangat lah yang ni. Okay, so ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.